Nabi Ayub dianugerahkan dengan kekayaan sebab Nabi Ayub juga adalah seorang yang buat bisnes dan dia macam pemimpin juga lah. Kalau bahasa kita sebut macam menteri besar lah. Jadi ada jawatan, dia jaga kawasan, tapi bukan dia jaga macam negeri, bukan macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jaga dunia, yang ni dia jaga satu kawasan dia. Tapi dia kaya, dia ada ladang, dia ada ternakan, ada anak lelaki 12 orang. Dia naik umur dia 51, birthday dia yang ke-51. Hari ni birthday, esok tanaman dia semua mati, kawan-kawan dia semua hidup, dia punya mati. Habis mati hari ni, duk fikir apa, tak ada nak fikir apa. Esok hari kedua, binatang ternak dia semua mati, binatang orang lain semua hidup. Ini Nabi Ayub. Hari ketiga, tengah duduk dengan anak-anak, atap rumah dia runtuh, mati 12 anak lah. Jangan kena kat kita gila. Ternak mati, ladang mati, anak mati, selang sehari. Gila kita. Sebab tu Allah tak uji kita benda macam tu. Sebab tu kita bukan Nabi. Nak jadi Nabi dengan lalu macam ni, sanggup lah. Tak payah mengaku Nabi lah. Hari keempat, sakit terus. Penyakit dia, penyakit yang mungkin orang kata macam orang nak dekat pun tak boleh. Jadi semua orang tak kawan dengan dia. Bukan hina dia, bukan. Penyakit dia macam jangkit dia orang tu lah kita kata. Jadi yang tinggal dengan dia siapa dia? Isteri dia. Nabi Ayub ada berapa orang isteri? Seorang. Isteri dia kan? Jaga. Satu hari, orang lelaki bila dia sakit dia manja. Nabi Ayub pun sama. Manja. Cari bini dia tak ada. Dia tak ada. Mungkinlah dia keluar ke mana. Bukan tinggal dia, bukan cerai. Cari tak ada. Duduk tu balik. Nabi Ayub tanya, pergi mana? Tadi saya perlu awak tak ada. Allah bang, abang tu kan Nabi. Doa lah dekat Tuhan bagi sembuh. Duk tanggung sakit lama-lama. Nabi Ayub kata, nak doa bagi sembuh, Tuhan bagi sihat 51 tahun, baru sakit 18 tahun nak minta sembuh. Tu baru level Nabi. Sakit 18 tahun. Bukan macam kita 2-3 hari pun dah stres lah. Macam mana nak mengaku jadi Nabi? Jadi nak jadi Nabi 18 tahun. Tu pun bini suruh doa. Doa lah bang. 18 tahun dah duduk sakit. Tuhan bagi sihat 51 tahun, baru 18 tahun sakit nak minta sembuh dah. Aku ni kalau sihat, aku sebat 100 kali. Tu rakam dalam Quran tu. Bini Nabi Ayub kata kat isteri dia. Tu bila kata-kata lagu tu, doa jugalah. Dah bini suruh. Siapa hormat bini, dia seorang orang yang mulia. Berkata ulama sebut, siapa yang menghormati bini dia orang yang mulia. Para anbiya ni cara lagu tu. Doa. Tapi bukan doa minta sembuh. Doa tu Allah rakam dalam Quran. Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Tuhan, saya ni dihinggap oleh penyakit sikitnya. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tu ya. Ya Allah, sembuhkan kami ya. Tu level Nabi, malu dengan Tuhan. Tak, sekarang ni saya nak tanya, doa minta sembuh dengan Tuhan boleh ke tak boleh? Boleh. Apa salahnya? Memang Tuhan suruh minta ke dia, betul tak? Tapi main dengan standard Nabi ni, malu nak minta. Sebab sakit tu ujian. Pasal apa hang nak takut dengan ujian? Sebab hang sayang kepada Tuhan yang memberi ujian. Para Nabi macam tu. Kita taklah, janganlah latih diri kita macam tu. Kita tak boleh lah. Kita iman kuman. Allah turun wahyu kat dia. Urkud birijlik. Hentak kaki kamu tu. Ayat keluar, mandi. Sembuh. Tadi dia kata apa? Wallahi kalau aku sihat, Allah bagi hantar malaikat Nabi pesan kat dia. Tadi hang janji dengan nama aku, wallahi kalau aku sihat aku akan sebat isteri aku 100 kali. Lah ni dah sihat, tunaikan tanggungjawab. Macam mana? Siapa tak sayang bini? Nah, habak kata main dengan orang perempuan ni. Jangan kata kita. Nabi pun sampai geram nak sebat tu. Jangan kata bini kita tu bini Nabi. Bini kita lah kita lah. Mai tak mana meluat tengok orang geram. Tak betul tak betul? Jangan siapa duk buat macam mulia sangat lah ni. Saya tak payah nak mulia. Tak payahlah nak mulia sangat. Saya ada. Orang antara lagi daripada Nabi Ayub. Sebab tu siapa baca Quran, siapa baca cerita para anbiya, dia steady. Dia takkan goyang. Nak goyang buat apa? Nabi keluarga paling mulia kot. Jangan kata Nabi kita lagi. Nabi Ayub mesti mulia lah. Tu bila kata-kata lagu tu, Tuhan kata, tunaikan tanggungjawab. Dia kata, Tuhan,
Takkan sampai 100. Tadi kata Allah janji tak boleh diskaun kau pula. Yalah, siapa tak sayang bini? Tuhan kata macam ni, ambil 100 jerami, ikat sekali, pukul sekali je. Sap-sap so 100. Settle. Sekali ya. So dia ikat jerami, ambil, sebab bini dia sekali, kira 100. Berapa isteri Nabi Ayub? Nabi kita 12 orang isteri. Satu-satu masa 9 orang isteri. Seorang pun dia tak pernah pukul, seorang pun dia tak pernah marah. Ini terror.